Kedua, apabila hari Jumaat, hari raya jatuh pada hari Jumaat, ada beberapa pandangan. Satu pandangan kata semayang Jumaat tetap wajib seperti biasa. Termasuk yang pegang dalam pandangan ni Imam Malik sendiri. Dia kata semayang Jumaat wajib seperti biasa. Ada pandangan kata hanya yang tak wajib bagi orang-orang yang badui, yang jauh-jauh, yang susah nak main masjid. Ada sebahagian ulama Syafi'i cenderung juga pada pandangan ini. Di dalam mazhab Imam Ahmad dan sebahagian mazhab Ahlul Hadis, Ibnu Taimiyah dan ramai juga, mereka berpendapat bahawasanya kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat, seseorang diberi pilihan untuk sembahyang raya, untuk sembahyang Jumaat kalau dia sudah sembahyang hari raya. Tapi kalau raya pun tak sembahyang, dia mesti sembahyang Jumaat lah. Di atas alasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim menilainya sebagai sahih, dan kesahihan itu dipersetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dia menyatakan Nabi SAW kata, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadha 'idan." Telah berimpun pada hari kamu ni dua hari raya, iaitu hari raya dan hari Jumaat. Kerana Jumaat tu pun hari raya juga kan. Faman syaa ajza'ahu minal Jumaah. Nabi kata kalau siapa yang mau berpada dah sembahyang raya tu tak wajib sembahyang Jumaat. Wa inna mujammi'un. Adapun kami, kata Nabi, kami akan pergi buat sembahyang Jumaat. Jadi Nabi buat sembahyang Jumaat. Dan sahabat-sahabat Nabi buat sembahyang Jumaat. Sebahagian ahli sarjana hukum kata, merujuk pada hadis ni, orang yang telah sembahyang raya dia tidak wajib Jumaat. Ada pilihan. Kalau dia nak pergi pun bagus dah. Kalau dia tak pergi pun tak berdosa, dan dia wajib gantinya dengan sembahyang zuhur. Adapun imam dia kena tunaikan Jumaat. Sebab Nabi kata Nabi buat. Sebab kalau imam tak buat, orang yang mana nak pergi buat, pergi tengok masjid kosong, siapa nak sembahyang? Kan? Imam kena buat. Dan kemudian ada orang yang barangkali tak sembahyang raya, dia mesti sembahyang Jumaat. Adapun orang yang sembahyang raya, dia nak sembahyang Jumaat lagi, dia boleh sembahyang. Maka ini adalah pendapat sebahagian daripada mazhab ahli hadis dan juga terutama dalam mazhab Hambali. Ada pendapat yang agak sikit minoriti. Dia kata bahkan Jumaat, apabila siapa yang sembahyang raya tak payah sembahyang Jumaat, bahkan zuhur pun tak payah. Sebab hari Jumaat yang wajib hanya Jumaat. Bila Allah gugurkan kewajipan tu dan Nabi tak habaq ganti apa, kita tak payah ganti. Ada benda. Kata tengok dalam Syed Sabit dalam Fiqhus Sunnah di Indonesia ni banyak diterjemah Fiqhus Sunnah kan. Pergi kedai Fiqhus Sunnah, dalam Fiqhus Sunnah sebut benda tu. Tapi kalau tanya saya pendapat yang menyatakan bahawasanya jika Jumaat jatuh pada hari raya jatuh hari Jumaat, seseorang ada pilihan untuk tidak pergi sembahyang Jumaat jika dia telah sembahyang hari raya. Imam pergi, dia ada pilihan dan dia ganti dengan solat zuhur. Oh, kami tak mau pendapat tu, kami nak sembahyang Jumaat juga. Pilah, tak ada masalah. Bukan masalah apa. Wah, habaq dah berapa pandangan ada, dan Islam luas dalam hal ni.